Alright, so topik kita hari ni berkenaan macam mana nak dapatkan promo code Uber ataupun Grab. So hari ni Iwan akan guide korang macam mana korang boleh dapat bagi yang kata baru je guna Uber ataupun baru je guna Grab. So macam mana nak dapat promo code untuk jimat kan update poket kita. So macam tadi Iwan dah bagi tahu perkara pertama apa yang korang boleh buat untuk Uber. So perkara yang kedua macam mana nak dapat promo code, iaitu korang boleh like page Uber promo code Malaysia untuk korang dapatkan promo code berkenaan dengan Uber. Sebab Iwan tengok page ni memang sentiasa update tentang Uber punya promo code. Dan kalau korang risau page ni dia tak update tentang promo code dia, korang boleh like juga page Uber yang dah verified page. Alright, so confirm page ni akan sentiasa update berkenaan dengan Uber promo code. Sebab mungkin korang risau, korang search Uber dekat page yang main tu, risau tak jumpa sebab dah berbawah kan. Tapi diorang juga dah mudahkan pengguna, bukan diorang, mungkin ada orang yang telah create page untuk Uber promo code Malaysia ni. So korang boleh dapatkan promo code dekat dalam tu. Alright, so selepas ni Iwan akan share dengan korang macam mana dapat promo code untuk Grab pula. So macam tadi Iwan dah share dua perkara macam mana korang boleh dapatkan promo code untuk Uber. So selepas ni Iwan akan share dengan korang untuk Grab pula. Alright, macam tadi Iwan dah share iaitu promo code tentang Uber. So sekarang Iwan nak share dengan pendengar kat luar sana untuk korang dapatkan promo code Grab kat mana. Dengan cerita macam Grab ni susah sikit nak dapat promo code. So sekarang Iwan akan ajar korang tips macam mana korang boleh dapatkan promo code